Tumpah tambah hang weh, hang kena pi dekat area kancut. Okey, yang tadi ayam, yang ni itik. Kalau hang nak tahu, Kak Nan tak makan sangat tau. Itik. Tapi bila tengok tadi dia potong macam teringin. So tak apa, Kak Nak tanya Kak Nak bagi lagi, Kak Nak makan itik, Kak Nak makan ayam. Dah lapang. Sampai dah kedai dia dekat area kancut je. Nama dia Ahmad Fu. Nama penuh dia Ahmad Fuad. Nama pendek dia Ahmad Fu. Macam tu. Konsep kedai dia hijau kuning melambangkan kedah. Dan menu-menu dia ada nasi ayam, nasi itik. Lepas tu ada lah kotiau sup macam kotiau teng macam tu. Sedap. Tak tahu nak abang kan, hang kena main. Kak Nak makan-makan awal tu kan. Kak Nak lepas tu ini menu dia, anak hang mesti suka punya. Anak hang confirm suka sebab sedap sangat hampa. Ini itik. Ini yang sup. Kak Nak tersilap abang dia main satgi pun tak apa. Teringin nak rasa. Cukup sedap kita tuang kuah dia. Yang ni yang itik tau. Sup dia punya sedap. Rasa sup pun ya Allah, haruman kedai tu. Ya Allah, lazatnya. Rasa sedap. Tak tahu nak abang lah Kak Nak rasa macam seronok nak share. Tak sabar nak share ni. Sebab sedap. Tak jumpa lagi nasi ayam sedap macam ni tau. Rasa dia lain. Rasa dia lain. Kelainan dia tu lain. Di nasi kuah dia lain. Okey, yang ni kita rasa yang dia punya sup tu botol dia besar weh. Punya tau. Hak ni nak itik. Itik dia buah cabai asin. So hang boleh adjust. Tuang cabai. Lepas tu dia punya tu nyam. Kuah itik dengan ayam asin tau. Ni kali gelap-gelap sikit kan. Pun sedap weh, sedap. Kak Nak yang tak makan itik pun makan. Tu. Okey, tu isi dia, cicah dengan cabai. Sedap.